tak tahu macam mana nak apply ke apa ke, pening kepala ke apa je, just DM I. Sebab ramai je yang DM. Jangan risau, bukan korang keseorangan, ramai. Sebab I pun nak tolong juga korang macam mana korang nak apply. Okay, tak ada masalah. Syarat untuk tengok video ni adalah jangan skip walaupun seminit. I tak nak korang skip sebab I tak nak korang ketinggalan walaupun ada info-info. Okay, kalau korang skip, macam mana korang nak tahu macam mana info tu? Nanti korang tanya-tanya benda yang sama. Okay, tak marah tapi I cakap je. Okay, so enjoy video and tengok dengan teliti. Guys, so welcome back to my channel. So hari ni I nak buat lagi sekali video berkenaan dengan pradiploma. Walaupun I dah buat part 1, I dah buat part 2 dah untuk sharing dekat korang pradiploma, macam mana korang nak mohon, macam mana apa itu pradiploma. I dah share dah dekat video tu, tapi masih mungkin korang tak clear ataupun I yang terangkan sampai ke korang tak faham. Okay, so dekat sini, okay, first kali I akan terangkan dulu apa itu pradiploma supaya korang tahu apa itu pradiploma UiTM. Pradiploma ni untuk bagi peluang untuk anak-anak Melayu, untuk Sabah dan Sarawak dan anak orang asli untuk sambung belajar. Katakanlah korang tak dapat universiti, okay, korang dah mohon UPU tapi tak pass, adalah korang punya kalau bising tu sorry lah sebab ada motor depan ni. Okay, so katakanlah korang punya UPU kan dia ada dia punya subjek-subjek yang korang kena ada merit yang berapa yang korang boleh pass. Okay, berjaya untuk sambung belajar. Universiti mana? UiTM, UTM, UKM, USM semualah. Okay, tapi sekarang ni korang tak pass untuk UPU. So sekarang ni UiTM pradiploma UiTM ke UiTM pradiploma sama je lah. Okay, nak bantu korang semua untuk sambung juga belajar, tapi kena masuk pradiploma dulu. Dia sama saja macam universiti, korang masuk juga UiTM. Okay, tapi UiTM yang tertentu lah. Next adalah calon yang layak. Okay, siapa? Umur berapa yang layak? Okay, calon SPM yang ambil dari masa tahun semasa dan 5 tahun ke belakang. Faham tak? So contoh ni 2025 betul, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. Yang ambil SPM 2000 yang hingga 2021 ni boleh and layak untuk korang sambung belajar lagi. Okay, and then dalam pradiploma ni akan ada 5 program, iaitu pradiploma perdagangan, pradiploma sains ahli dan STEM, C dan sastra, pradiploma agroteknologi dan pradiploma pengajar Islam. Okay, tu ada 5. Okay, sekarang ni korang, itu semua I dah terangkan dekat part 1, apa benda semua korang pergi kat video tu balik. Sekarang ni apa yang tertanya-tanya ataupun korang tak faham adalah cara macam mana korang nak apply. Okay, korang nak apply korang punya pradiploma ni. Sesiapa tak buat apa-apa lagi kan, korang tak tahu lagi apa benda yang korang nak kena buat. Okay, tengok dulu korang punya result. Okay, kalau korang pass, so korang boleh tengok video ni sampai habis untuk macam mana korang nak apply. Okay, macam mana korang nak pass, korang kena tengok satu persatu korang punya result. Okay, daripada pradiploma tu lah. Okay, first thing first, pergi dekat Google, tekan online UiTM edu ataupun permohonan pradiploma. Dia akan keluar link dekat atas sekali tu, korang tinggal tekan sahaja. Okay, second dia akan keluar macam ni. Okay, nantilah I tunjuk dekat tepi ni ke apa ke. Susah kalau I tunjuk macam ni, susah kan. Alright, so I macam pandang bawah ni sebab nak baca. Okay, so lepas korang dah check satu persatu. Okay, contoh kata kalau korang nak pradiploma. Okay, untuk korang nak apply pradiploma ni, dia mesti ada SPM korang tu mesti ada kena lulus apa. Okay, kena lulus apa. Contoh katakanlah korang dah apply pradiploma, tengok satu per satu, tengok korang punya result SPM tu. Okay, dekat sini dia kata syarat-syarat kemasukan. Okay, kalau syarat-syarat kemasukan, lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 3 kredit kepujian. Okay, termasuk dalam bahasa Melayu. Okay, dekat sini dia cakap 3 kredit
termasuk dalam bahasa Melayu. Contoh, bahasa Melayu korang A, B, C. Boleh. Science, A, B, C. Korang punya apa lagi? Matematik, A, B, C. Tak kisahlah apa pun termasuk bahasa Melayu. Okay, mesti korang kena kepujian. Kepujian tu apa? Kepujian tu A, B, C. Okay, A plus, A minus, A, B plus, B minus, C, C plus, C saja. Itulah. Okay, so sekarang ni dia tulis kat sini lulus matematik. Korang kena lulus matematik. Okay, contoh katakanlah tadi I bagi contoh yang matematik. Korang ambil lain, SRT, sains rumah tangga. Korang dapat B. Okay, boleh. So maksudnya lulus matematik. Kalau korang D matematik, boleh masuk ke? Yes, boleh. Tapi korang kena dalam subjek lain tu kena ada 3 kredit. Okay, lulus sejarah. Contoh sejarah korang D, boleh ke? Yes, boleh. Contoh kalau sejarah korang gagal, no, tak boleh. So korang tak boleh masuk pradiploma. Itu sahaja. Contoh lulus bahasa Inggeris, korang dapat D bahasa Inggeris, boleh masuk ke? Yes, boleh masuk. As long as korang lulus. Okay, clear tak dekat situ? Sebab kadang-kadang korang macam tak faham. Korang kena tengok sebenarnya satu persatu macam mana dia punya syarat kemasukan dia. Contoh kata kalau korang fail bahasa Inggeris, pergi ambil balik SPM korang untuk nak apply pradiploma ni. Okay, itu clear tak? So okay, korang clear tak part tu? So korang kena tengok korang punya subjek, korang punya mata pelajaran tu macam mana pas ke tak dengan apa yang program yang disediakan. Okay, kata kalau tak pas, korang tak pas sejarah korang gagal, korang kena ambil periksa semula. Okay, okay, clear. Untuk ambil periksa semula tu kena tengok video lain lah. Okay, so sekarang ni I cerita untuk siapa yang dah pas. Okay, korang ada semua syarat kelayakan. Okay, so korang dapat lulus matematik, korang lulus korang punya sejarah, korang lulus korang punya bahasa Melayu, korang lulus. Siapa yang dah pas tu korang boleh continue lagi video ni. Jangan skip. Kalau skip memang korang tak faham. Alright, so sekarang ni apa yang korang perlu buat lepas korang dah pas, korang dah check dah satu persatu. Okay, dah confirm korang dapat syarat kelayakan ni. Korang pergi kena mohon nombor PIN. Okay, dekat mana nak mohon? Korang kena pergi dekat yang I tunjuk dekat korang. Pergi Google program pradiploma, tekan permohonan. Lepas tu dekat situ dia akan terangkan satu persatu pasal nombor PIN. Okay, I akan masuk juga dalam video ni macam mana kita buat sama-sama. Okay, buat sama-sama. Bagi mendapat nombor PIN permohonan perlu mengisi borang permohonan nombor PIN. Okay, so korang dah pergi Okay, sekarang ni korang dekat depan PC. Sebab I tak nak korang ketinggalan. Nanti korang tak dapat masuk. Alright, so permohonan nombor PIN pradiploma satu. Okay, nombor PIN adalah unit bagi setiap individu. Maksudnya korang lain-lain. Okay, korang nak contoh nama Atira orang lain, Aina lain, Khadijah lain. Itu semua setiap orang lain-lain, nombor PIN tak sama. Okay, kalau korang mohon sama-sama dengan kawan, so nombor PIN korang berbeza. Okay, hanya satu email dibenarkan. Okay, I baca dekat sini tau. Okay, I baca dekat sini. So, I akan apply dekat tepi ni kot kalau I rajin. Okay, kalau tak korang kena tekan sendiri. Okay, sebarang permohonan nombor PIN yang berulang hanya email yang digunakan. So, email tu diguna hanya untuk seorang satu saja. Okay, so sila ke laman sesama borang permohonan pradiploma. Okay, untuk yang video kali ni masih dibuka lagi tau. Pradiploma borang akan dibuka mulai 26 April 2025 hingga 11 Julai 2025. Jadi masih ada masa lagi untuk korang apply. Keputusan sama ada korang dapat ke tak pradiploma ni akan dikeluarkan pada 23 Julai. Okay, so dekat situ dia ada letak tau korang. Ada letak macam mana manual korang nak mohon. Okay, dia ajar satu-satu dekat korang. Okay, so sekarang ni permohonan nombor PIN. Nombor PIN ni percuma saja. Korang just tekan saja link yang dia akan bagi kat dalam ni. Okay, so free. Korang boleh just download saja. Alamak. Okay, lepas tu okay,
kalau korang dapat nombor PIN ni, belum tentu lagi korang dimasukkan lah ke dalam UiTM. Ini just prosedur untuk korang mohon lah UiTM ni, Peran Diploma UiTM. So kalau korang punya borang tu lengkap dan korang hantar dekat email yang terdekat dekat rumah korang, korang emailkan je lah guna email yang korang dah guna tu. Mengikut, nanti dia akan ada bagi setiap negeri tu, korang ikutlah negeri mana yang korang punya. Korang negeri mana, Melaka hantar kat Melaka, orang Johor hantar kat UiTM Johor. Okay, ikut email dia. Okay, dah banyak okey-okey dah ni. So dia ada borang dia, korang buat satu persatu. Okay, nanti ada I akan voice over je kot macam mana korang nak letak ni. Tapi sebenarnya korang boleh tengok sendiri je, satu persatu benda ni senang dan mudah. Okay, apa je lagi banyak yang tanya I berkenaan dengan dokumen macam mana korang nak hantar. Dokumen tu korang just email saja. Korang PDF kan, korang email mengikut email yang telah disediakan. Maksudnya kalau korang duduk dekat Johor kan, hantar dekat Johor punya email, cari email dia satu persatu, dia ada sediakan, korang just tekan saja. Okay, langkah pertama yang korang hanya perlu buat, korang pass daripada kelayakan tu. Nombor 2, korang search Pradiploma punya permohonan. So nanti dia akan tunjuk satu persatu. Bendanya mudah je korang. Okay, mudah saja. Okay, so anything I pun tak tahu apa yang lagi korang tak clear. Itu saja. Cuma banyak yang tanya I, contoh kalau dia punya matematik gagal, boleh tak mohon? Korang banyak macam tu. Okay, korang kena tengok satu persatu macam mana dia punya permohonan. Okay, itu sahaja video untuk kali ni. Siapa yang tak faham lagi, korang boleh je pergi kat part 1, korang pergi part 2, korang tengok macam mana video tu. I pun dah terangkan detail-detailnya dekat video kat situ. Sebab tu I tak tahu nak cakap apa lagi kat dalam video ni. Sebab video tu dah rumuskan semuanya. I dah terangkan apa itu Pradiploma, apa itu macam mana korang nak mohon, macam mana korang akan belajar kat Pradiploma. Korang boleh tengok kat part 1 dengan part 2. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. Bye guys. So hope korang dapat sama belajar. And siapa yang tak tahu macam mana nak apply ke apa ke, pening kepala ke apa je, just DM I. Sebab ramai je yang DM. Jadi risau, bukan korang keseorangan, ramai. Sebab I pun nak tolong juga korang macam mana korang nak apply. Okay, tak ada masalah. Tapi kalau korang okay dengan senang je apa je, just apply. Okay, bye. Kalau korang tak cuba, korang tak tahu. Jadi boleh korang dapat, korang tak dapat ke, kena try, kena cuba baca doa banyak solat tahajud. Okay, hope korang dapat. Bye bye.